Kalau nak jadi kaya pula Ustaz, apa dia punya amalan? Jadi kaya dua. Yang pertama, kaya akan mak ayah kamu. Yang kedua, istighfar. Kamu kaya, kamu akan kaya. Masya-Allah. Kamu mesti kaya. Tapi berapa ramai yang dahulukan mak ayah? Ramai, tak ramai. Ramai tinggal mak ayah. Sedangkan mak ayah pegang kunci. Mak ayah pegang kunci. Anak bila dia tengok mak dah ada duit, apa semua, dia mula tak bagi duit. Dia mula. Tapi kalau macam contoh mak tu tak perlu pun. Ayah tu tak perlu kalau pun. Contoh ayah kita, mak bapak kita dah kaya, macam mana? Beli juga sesuatu kat dia. Ataupun ganti dengan Rabbighfirli dhunubi wali walidayya. Niat dia Ustaz memberikan doa kata. Doa kebaikan. Allah memudahkan hidup kita. Rezeki bukan saja duit, kesihatan, ketenangan hati. Itu rezeki yang besar, beribu kali ganda lebih pada duit. Banyak kan Rabbighfirli dhunubi, tu berbakti dah tu. Dah ayah dah ada duit banyak, mak ada duit banyak, Rabbighfirli dhunubi wali walidayya. Itu ganti kepada bagi duit tu.